Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk teroka nombor. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 6. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Baiklah, kata kunci di sini iaitu kita perlu tuliskan nilai tempat dan juga nilai digit bagi digit yang bergaris untuk soalan A, B, C dan D. Maksudnya untuk soalan A, kita perlu beritahu ataupun nyatakan nilai tempat dan nilai digit. Begitu juga soalan B, C dan D. Okey, jadi langkah yang pertama, kita perlu tulis nombor dahulu dan juga kita perlu tulis ataupun bahagian dia punya jawapan untuk nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, so yang pertama cikgu tulis dulu nilai tempat. Nilai tempat. Okey, nilai tempat ni erti kata lain kita panggil sebagai rumah bagi nombor. Okay, manakala yang kedua kita akan tulis pula nilai digit. Rapat. Okey, so nilai digit. Okey, jadi cikgu tulis sekali je, nanti kita kat bawah tu kita tulislah untuk soalan yang berbeza. Okey, seterusnya kita akan buat pengasingan kat sini, kita buat dinding dia. Okey, macam tu. Okey, dan kita akan tulis yang sudah pastilah dia punya nombornya. Okey, so nombor iaitu soalan-soalan dia lah. Okay, jadi bila kita dah ada 3 tempat ni, so kita jawab satu persatu lah. Okey, sebagai contoh soalan A iaitu 308,715. Jadi kita tulis dahulu A. Okey, kita tulis dulu 308,715. Okey, jadi nilai yang ataupun digit yang bergaris iaitu digit 8. Okey, so digit 8 ni yang pertama sekali apa nilai tempatnya? So nilai tempat ni merujuk kepada rumah. Jadi biasanya kita akan tulis atas ni 10 ratus. Okey, cikgu letak ringkasan dan yang terakhir sudah yang 8 ni sudah pastilah ribu. Okey, jadi apakah nilai tempat untuk soalan yang pertama ini? Kita dapat sebagai ribu. Okey, so kita tulis ribu. Okey, so tulis ni ribu. R-I-B-U. Okey, so inilah dia cara-cara untuk menjawab soalan yang A yang pertama, nilai tempat. Manakala nilai digit ialah nombor itu 8. So kita tengok dia ialah ribu. Jadi sudah pastilah hasilnya iaitu 8,000. Jadi kita tulis ni 10 ratus. Okey, kita tulis sini 8,000 Tulis 8, tulis ribu. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan A. Okey, kita lihat sini seterusnya soalan B. Okey, cikgu nak tengok ruang cukup tak? C, D. Okey, memang cantik. Okey, kita buat soalan yang kedua, soalan B. 196,000, tulis 196,042. Okey, 42. Okey, jadi digit yang bergaris iaitu digit yang pertama tu iaitu 1. Jadi apakah kita tentukan apakah rumahnya? Tulis seperti kat atas ni. Okey, 10 ratus. Lepas tu ribu. Ribu. Lepas tu puluh ribu. Okey, ni ratus ribu. Jadi kita dapatlah menjawab soalan yang seterusnya iaitu ratus ribu. Okay, tulis ni ratus ribu. Ratus ribu.
iaitu nilai tempat. Kita naikkan sikit. Okey. Manakala nilai digit ialah nombor tu, jadi nombor tu 1, kita tak boleh tulis 1 . Kita baca 1, kita baca ratus ribu. Jadi macam mana nak tulis 100,000? Tulis 100, lepas tu ada 3 digit dekat belakang. Okey. Ini dia 100,000 untuk nilai digit bergaris. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. 550,000, 760. Digit yang bergaris ialah digit yang 5 yang kedua ni. Jadi apakah nilai tempat dia? Kita tulis di sini 10, ratus, ribu, kemudian puluh ribu PR. Okey. Jadi kita dah menjawab soalan nilai tempat iaitu 10,000. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan bahagian pertama untuk soalan C. Nilai tempatnya 10,000, manakala nilai digitnya iaitu kita tulis, kita baca nombor tu 5, kita baca 10,000. Jadi tulis 50,000, tulis 50, tulis 3 digit dekat belakang. Digit sifar. Jadi 50,000. Manakala yang terakhir 893,000. So, tulis ni 893,000 kemudian 13. Digit yang bergaris iaitu digit sifar. Jadi nilai tempat dia atau rumahnya 10, ratus. Jadi kita dapat sini nilai tempatnya iaitu ratus. Manakala untuk nilai digit, oleh kerana nombornya ialah sifar, jadi nilai digitnya ialah sifar. Inilah dia cara-cara menjawab soalan A, B, C dan D iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Kita baca dahulu soalan ni iaitu lengkapkan ayat berpandukan kad nombor di bawah. Okey, maksudnya kita nak lengkapkan kotak kosong ni ikut ataupun berpandukan nombor di bawah. Nombornya iaitu 270,198. Okey. So kata kunci sini lengkapkan ayat berpandukan nombor kad nombor di bawah ni lah. Okey, kita tengok soalan A. Okey, nyatakan nilai tempat bagi 2. Okey, 2 ni jadi yang pertama sekali seperti biasa kita boleh tulis dulu untuk panduan. So kita tulis ni 270,198. Jadi macam mana nak tahu nilai tempat? Kita tulis atas ni 10, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi ditanya itu ialah nombor 2 atau digit 2. Nilai tempatnya iaitu RR iaitu ratus ribu. Jadi kita tulislah ratus ribu. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan A ataupun 2A. Okey, kita lihat jadi yang ni lah kita masuk dalam kotak ni. So cikgu tak masuk lah, cikgu letak kat luar je. Okey, soalan B iaitu kita nak lengkapkan nilai digit. Okey, kata kunci di sini iaitu nilai digit bagi 7. Okey, apakah nilai digit dia? Jadi sama, perkara yang sama. Kita tulis dulu nombor ni iaitu 270,198. Jadi kita kenakan nilai digit untuk 7. 7 ni kita baca 7 lah. Tapi nilai tempat dia 10, ratus,
ribu, ribu dan puluh ribu. Oleh kerana duduk dalam puluh ribu, jadi kita baca 70,000. Jadi tulis ni 70,000. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Digit di tempat ratus ialah, jadi kata kunci di sini ialah kita nakkan digit yang berada di tempat ratus. Jadi seperti biasa kita salin semula nombor ini 270,198. Jadi kita tulis puluh ratus. Jadi ini nombornya, digit yang berada di ratus iaitu 1. Jadi kita tulislah digitnya ialah, kita tulis ni 1 terus pun tak apa. Okey. Okey, seterusnya soalan D. Tempat kosong ialah nilai digit bagi 9. Jadi nilai digit bagi 9 ni kita nak tahu apa dia. Apa dia kan? Apa nilai digit dia? So kita tulis dulu 270,198. Jadi apakah nilai digit untuk 9? So 9 ni ialah berada di rumah 10, maka nombor dalam kotak ni ialah 90. So tulis ni 90. Okey, ini nilai digit bagi 9. Okey, dalam kotak ni. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E. Tempat kosong ialah nilai tempat bagi 8. Tempat kosong ni ialah nilai tempat bagi 8. Maksudnya kita nak tahu nilai tempat bagi 8. So yang paling hujung ialah sah lah. Okey. Kita tulis nombor dulu. 270,198. So kita tahu yang hujung ni ialah sah. Jadi apa nombor dia? Apa kotak ni? Kita tulis ni sah. Sebab soalan nak nilai tempat. Nilai tempat dia sah lah. Kita tulis dalam ni. Sah ialah nilai tempat bagi 8. Okey, seterusnya nilai di tempat ribu ialah, okey, kita nak tahu digit di tempat ribu ialah, okey, so sama juga. Kita tulis nombor dulu 270,198. Digit yang berada di ribu, okey, 10,000,000. Okey, jadi apa digit dia? Digitnya ialah sifar. Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan F. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Cerakinkan 709,165 mengikut nilai tempat. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu cerakinkan nombor yang kita cikgu baca tadi mengikut nilai tempat. Okey, so kita faham maksud cerakin iaitu cerai-ceraikan ataupun pisah-pisahkan. Okay, jadi sebab dikata ikut nilai tempat, jadi kita baca nombor dahulu, kemudian kita tulis nilai tempat dia. Okay. Yang pertama tulis dulu nombor ni secara penuh. 709,165. Jadi macam mana kita nak cerakinkan? Kita baca dahulu 7. Jadi kita tulislah 7. Okay, terus 7. 7. Tulis ni 100,000. Kemudian kita tambah. Cikgu warnakan penuh lah. Semula. Ini buat warna putih. Okey, so kita tulis bawah ni lah. Sini. Kalau muat lah. Okey, 7.
Okey, semula. Ni padam. Okey. Yang ini putih, yang ini yang merah. Okey, so kita tulis ni 7. 7. Dan kita tulis ni 100,000. Kemudian kita tambah. Sifar tu kita tinggalkan dahulu. Kita tulis ni 9,000 tambah 100 tambah 60 dan tambah 5 besar. Okey, inilah dia, kita cerakinkan nombor ikut nilai tempat. Okey, ada juga setengah buku yang sifar tu ditulis. So tak salah untuk kita tulis, tapi kita tulis tu sifar 10,000. Okey, so kita tulislah sifar kat sini. Sifar 10,000. Kemudian tambah 9,000. Okey, so ruang ni agak tak muat ni. So kalau kita buat panjang macam ni, macam tu lah. Okey. Kalau tak muat bawah-bawah ni dah macam ni Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan 3. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Lengkapkan. Jadi ada ruang yang kosong ni, iaitu ini ialah cerakin mengikut nilai tempat. Jadi kita cuma lengkapkan sahaja. Jadi yang pertama kita kena pandai baca nombor ni. 340,935. Jadi kalau cikgu akan tulis 3 ni 300,000. Buat bentuk lazim dia Kemudian 4 ni 40,000. Nanti kita semak nombor mana yang tak ada. Sifar ni tak perlu. Okay, 9 tu 900. 3 ni 30. Dan 5 tu sar. Okay, kita lihat sini nombor apa yang tak ada. Okay, 30 ada. So kita potong. 40,000 pun ada. 5 ada. So yang tak ada iaitu 2 nombor sahaja. Jadi apa nombor sini? Iaitu 300,000. So cikgu tulis atas ni lah. Okay, ni nanti awak masukkanlah Cikgu tulis macam ni. Terus ni nombor yang tak ada iaitu 300,000. Dan nombor yang kedua iaitu 900. Okay, ini dia cara-cara menjawab soalan 4A. Okey, seterusnya soalan 4B. Sama juga, kita nak tengok nombor apa yang tak ada. So, kita tulis semula dalam bentuk lazim. 417,085. 400,000 dulu. 400,000. Kemudian 17,000 ni, 1 ni 10,000. Okay, cikgu tulis dalam nilai tempat dulu. Nilai digit dulu. Nanti kita tulis dalam nilai tempat. Okey. Okay, kemudian 7,000. Kemudian 80. Kemudian 5 sar. Okay, atas ni lah. Okay, kita semak dengan kita potong nombor yang tak ada. 400,000 ada. Potong. Sifar 100. Tak ada, cikgu tak tulis ni. So, memang tak perlu tulis. 10,000 iaitu 10,000. 5 sar. Jadi yang tak ada ini ialah 7,000 dan juga 80. So, nombor kat sini yang pertama iaitu 7,000. So, tulis ni 7, tulis 1,000. Okay, manakala nombor yang kedua iaitu 80. Tulis ni 8, tulis ni 10. Baiklah, soalan seterusnya. Soalan 4.
nombor tempat kosong ni ada 2 tempat kosong. Nombor ni iaitu kita tak tahu. Tapi dia ada satu lagi kat sini. So kita cuma tambah saja nombor dalam bentuk lazim. Okay. So 500. Kemudian 900,000. Kemudian 2. Okay, jadi 2 kotak ni, ini kita boleh letak apa-apa saja nombor yang 10 contohnya. So cikgu letak sini 40. Okay, jadi siaplah nombor dia. Jadi kita tambahlah. Baiklah, kita tambahkan dahulu. Okay, nanti kita dapat hasil dia. Okay. So ini 2 tambah sifar 2. Okay, kemudian ni 40. 4. Jadi nombor dalam kotak ni ialah 40 lah tadi. Okey, seterusnya 5 dan sifar 9. Jadi inilah nombor yang kita nak masukkan dekat mula-mula ni, iaitu 900,542. Bila kita cerakin, okey, kita dapatlah hasilnya. Baiklah, inilah dia cara-cara menjawab soalan C. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk teroka nombor bagi muka surat 6 untuk nombor 1 hingga 4. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian, terima kasih dan jumpa lagi.